Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Nama penuh saya ialah Presley Chan daripada ahli kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli. Di dalam video pembincangan ini kami akan membincangkan isu yang bertajuk rasuah. Sebelum itu, video pembincangan kami akan terdiri daripada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama iaitu pengenalan, sejarah rasuah dan juga kesan rasuah. Seterusnya, dapatan kajian yang menjurus kepada pelajar-pelajar di dalam universiti, pengetahuan tentang rasuah, kesan rasuah dan juga yang terakhir iaitu cara-cara menangani isu rasuah. Baiklah, bagi bahagian yang pertama iaitu bahagian pengenalan akan dimulai oleh saya. Apakah itu rasuah? Rasuah ialah perbuatan di mana seseorang menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan peribadi. Perbuatan ini iaitu perbuatan rasuah dianggap sebagai jenayah kolar putih kerana perbuatan ini sering dilakukan oleh individu yang mempunyai status kuasa ataupun kedudukan tertinggi di dalam suatu organisasi. Rasuah bukan sahaja menjejaskan sistem pentadbiran negara, malah menggugat kepercayaan masyarakat terhadap integriti dan juga keadilan sosial. Fenomena rasuah ini telah menjadi isu serius yang mengancam kemajuan ekonomi serta ketamadun manusia sejagat. Sekian itu sahaja daripada saya iaitu bahagian pengenalan. Seterusnya saya menjemput saudari Alicia untuk membentangkan bagi bahagian sejarah rasuah. Salam sejahtera, hari ini saya Alicia Mezara akan menerangkan secara ringkas tentang sejarah rasuah. Yang pertama, asal-usul rasuah. Rasuah sudah wujud sejak tamadun awal seperti Mesir, India dan Rom. Menurut Mushidai TAL 2024, pegawai Mesir purba menerima hadiah untuk layanan istimewa. Di China pula, pegawai daerah tetap menyalahgunakan kuasa walaupun undang-undang telah melarangnya. Yang kedua, rasuah dan kuasa. Rasuah mudah berlaku apabila kuasa tertumpu pada kelompok elit. Menurut Hellman 2017, ketiadaan suara rakyat membuka ruang besar kepada penyalahgunaan kuasa. Yang ketiga, zaman penjajahan. Pada era kolonial, penjajah menggunakan sogokan dan imbuhan untuk mengawal wilayah. Sistem birokrasi yang tidak terus kemudian diwarisi oleh negara selepas merdeka. Yang keempat, evolusi rasuah. Dahulu, rasuah hanya melibatkan sogokan kecil, tetapi kini ia berkembang menjadi rasuah sistemik melibatkan pemimpin dan institusi. Yang kelima, usaha membanteras. Menurut Ilios 2024, usaha menentang rasuah sudah bermula sejak lama. Contohnya, Kod Hammurabi melarang pegawai menerima sogokan, namun pengawasannya lemah. Kesimpulannya, rasuah adalah fenomena berulang dalam banyak tamadun dan dipengaruhi oleh struktur sosial serta politik. Memahami sejarahnya membantu kita merancang pencegahan yang lebih berkesan hari ini. Sekian daripada saya serahkan kepada Eza untuk menerangkan kesan rasuah. Terima kasih atas penerangan mengenai sejarah rasuah yang cukup jelas sebentar tadi, Saudari Alicia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Eza Garcila Matias dan saya akan membentangkan kesan rasuah terhadap masyarakat, negara dan pelajar. Kesan rasuah sering dianggap sebagai perkara yang kecil kerana sudah terlalu biasa berlaku. Namun, sebenarnya rasuah memberi banyak kesan buruk dan akhirnya menjejaskan semua orang. Pertama, kesan terhadap pelajar. Apabila pelajar menggunakan wang untuk menguparakan menyiapkan tugasan, mereka hilang sifat jujur dan disiplin. Tindakan ini merosakkan akhlak serta boleh menyebabkan hukuman seperti kehilangan beasiswa atau dibuang universiti. Masa depan mereka juga terjejas kerana majikan sukar mempercayai individu yang pernah terlibat dalam ketidakjujuran. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat. Rasuah menjejaskan reputasi universiti dan mengurangkan kepercayaan masyarakat terhadap integritinya. Kualiti pendidikan turut menurun apabila keputusan akademik boleh dimanipulasi, sekaligus menyebabkan pelajar dan pensyarah hilang keyakinan kepada sistem. Akhir sekali, kesan sosial. Nilai penting seperti kejujuran dan keadilan semakin hilang. Pelajar mula percaya kejayaan boleh dibeli, secara tidak langsung mewujudkan rasa marah, cemburu dan perpecahan. Keadaan ini menjadikan suasana kampus tidaklah harmoni. Kesimpulannya, rasuah mesti ditolak kerana ia merosakkan pelajar, masyarakat dan nilai sosial. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk menjaga integriti demi masa depan masyarakat dan negara. Sekian sahaja bahagian saya. Kini saya menjemput Saudari Alicia untuk menerangkan tentang pengetahuan pelajar mengenai rasuah dalam bahagian B. Terima kasih Saudari Eza atas penerangan kesan rasuah tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhalisha Shazwana dan saya akan membentangkan bahagian B, pengetahuan pelajar tentang rasuah. Maklum balas ini kami kumpulkan melalui Google Form. Untuk bahagian B, dapatan menunjukkan bahawa majoriti pelajar benar-benar memahami maksud rasuah dengan lebih 70% memilih sangat setuju, namun masih ada sedikit yang kurang jelas. Jadi, perlu ada lebih banyak bahan pendidikan seperti infografik dan bengkel. Seterusnya, bagi soalan adakah rasuah hanya melibatkan wang? Hampir 60% tidak bersetuju. Ini menunjukkan pelajar sedar bahawa rasuah juga melibatkan hadiah, permintaan istimewa dan kelebihan tertentu. Hampir semua responden juga bersetuju bahawa pemberian hadiah kepada pensyarah atau pegawai adalah satu bentuk rasuah.
menandakan kesedaran yang tinggi tentang profesionalisme akademik. Selain itu, lebih separuh responden mengatakan mereka pernah mendengar kes rasuah melibatkan pelajar universiti, menunjukkan isu ini wujud dalam komuniti kampus. Pelajar turut menyatakan bahawa universiti perlu menyediakan lebih banyak kempen, ceramah dan saluran aduan yang selamat. Kesimpulannya, hasil kajian bahagian B ini menunjukkan bahawa pelajar universiti mempunyai tahap pengetahuan yang baik tentang rasuah, namun masih memerlukan lebih banyak pendidikan, pendedahan dan latihan untuk mengukuhkan budaya integriti dalam kalangan komuniti kampus. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada Angel untuk menjelaskan bahagian C mengenai kesan rasuah terhadap pelajar dan universiti. Terima kasih saudari Halisha. Saya Christina Angel Adrian akan membentangkan bahagian C, kesan rasuah terhadap pelajar dan universiti. Daripada 52 respons, lebih 90% pelajar sangat bersetuju bahawa rasuah menjejaskan imej dan reputasi universiti, menunjukkan perlunya universiti meningkatkan kesedaran melalui media sosial dan bahan ringkas. Majoriti responden juga bersetuju bahawa pelajar yang terlibat dengan rasuah akan hilang kepercayaan orang lain. Jadi kempen anti rasuah perlu dijalankan secara lebih konsisten. Selain itu, 94.2% pelajar percaya rasuah mengurangkan kepercayaan terhadap pentadbiran universiti, menekankan keperluan ketulusan dan saluran aduan yang selamat. Dari sudut akademik, lebih 86% menyatakan rasuah boleh mendorong ketidakjujuran dalam tugasan atau peperiksaan. Maka, program integriti dan pemantauan peperiksaan wajar dipertingkatkan. Hampir semua responden turut bersetuju bahawa rasuah melemahkan nilai moral dan etika, menunjukkan pentingnya aktiviti seperti ceramah atau bengkel etika. Tuntasnya, walaupun pelajar sedar tentang kesan besar rasuah, pendidikan dan pendedahan berterusan masih diperlukan untuk membentuk budaya integriti yang kukuh di kampus. Seterusnya, saya menjemput saudari Halisha untuk membentangkan bahagian D. Terima kasih Angel atas penerangan sebentar tadi. Bagi bahagian yang terakhir iaitu bahagian D, cara menangani isu rasuah. Ia akan dibentangkan oleh kami semua. Carta pertama akan dimulakan oleh saya. Untuk bahagian ini, majoriti pelajar menyokong penuh usaha memasukkan pendidikan anti rasuah dalam kurikulum universiti dengan 75% sangat setuju dan 25% setuju. Ini menunjukkan pelajar percaya bahawa pencegahan rasuah perlu bermula melalui pendidikan formal. Cadangannya ialah mempelbagaikan modul integriti, mengadakan bengkel anti rasuah dan memberi pendedahan awal supaya pelajar lebih jeli etika. Baiklah, bagi carta dan juga langkah yang kedua, dapatan kajian menunjukkan 75% pelajar memilih sangat setuju di mana pihak universiti perlulah mengadakan kempen secara berkala tentang bahayanya rasuah. Oleh itu, cadangan daripada kami bahawa universiti disarankan menganjurkan ceramah mengenai rasuah, pameran mengenai rasuah dan juga kuis integriti dengan berkolaborasi bersama pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM. Terusnya, carta yang ketiga, kajian menunjukkan 86.5% sangat setuju dan 13.5% setuju tanpa penolakan. Ini membuktikan pelajar mahu memupuk budaya melapor dan menolak rasuah, serta sedar bahawa keberanian melapor penting untuk menjaga integriti kampus. Dari segi cadangan pula, institusi perlu menyediakan saluran pelaporan yang selamat dan anonim, serta menghebohkan prosedur pelaporan supaya pelajar lebih yakin membuat aduan. Seterusnya, dapatan menunjukkan 90.4% sangat setuju dan 9.6% setuju bahawa hukuman tegas perlu dikenakan kepada sesiapa yang terlibat dengan rasuah. Tiada responden yang tidak bersetuju, menunjukkan semua pelajar menyokong tindakan tegas demi menjaga integriti. Oleh itu, pendidikan anti rasuah perlu diperkukuh dan kerjasama antara KPM dan SPRM boleh membantu menyediakan modul pembelajaran yang lebih berkesan. Berdasarkan carta yang terakhir ini, majoriti pelajar iaitu 78.9% bersetuju dan sangat bersetuju untuk menjadi sukarelawan atau duta anti rasuah. Ini menunjukkan tahap kesedaran yang tinggi dalam kalangan pelajar. Namun, 21.2% masih kurang setuju atau tidak setuju, menandakan ada pelajar yang belum yakin atau kurang berminat. Sebagai cadangan, universiti boleh memberikan ganjaran seperti sijil atau merit co-curriculum untuk meningkatkan penyertaan pelajar dalam program anti rasuah. Sekian daripada saya untuk bahagian penutup. Saya serahkan kembali pembentangan ini kepada Ashley. Baiklah, terima kasih kepada semua ahli kumpulan atas pembentangan mereka. Sebagai penutup, isu rasuah bukan sekadar jenayah keluar putih yang menyalahi undang-undang, tetapi merupakan satu gejala sosial yang mampu meruntuhkan struktur masyarakat dan negara jika tidak dibendung.
Oleh itu, langkah membanteras rasuah perlu melibatkan kerjasama menyeluruh antara kerajaan, institusi pendidikan, sektor korporat dan juga masyarakat umum. Semoga negara Malaysia dapat menjadi sebuah negara yang bebas rasuah, berintegriti tinggi serta mampu mencapai kemajuan dan ketamadun yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.